apa satu lagi kelebihan yang memang sangat-sangat saya syukuri bila dah berkaki palsu? Okay, jom. Kalau tak dulu, bila pakai tongkat nak pegang air tak boleh. So dulu memang selalu wife yang akan yang akan tolong. Jadi sekarang ni boleh bawa sendiri. Okay, jadi ini dia salah satu manfaat pakai kaki palsu, iaitu boleh bawa sendiri. Kalau pegang tongkat susah, kalau ni dah boleh bawa sendiri kan. Kalau tak kena kopi, untuk saya susah, nanti mengantuk. Saya pula memang banyak travel menggunakan kereta, sebab saya pun sebagai seorang ejen hartanah memang banyak masa dengan kereta sahaja. Sebelum ni pun masa saya pakai tongkat, saya boleh je buat semua perkara ni juga. Kebanyakannya saya masih boleh buat sendiri. Cuma bila dah berkaki palsu, saya boleh berdikari dengan lebih baik. Banyak lagi benda yang saya boleh buat. Sini lepas tu sekarang pula macam saya isi dekat Petronas, so pakai settle, memang settle lah. Memang tak payah nak bergerak ke kaunter pun, pakai settle. Keluar ke pintu, isi minyak. Kalau macam dulu, masa nak kena bayar dekat kaunter tu kan, pakai tongkat, keluarkan tongkat, bawa tongkat ke kaunter, kita nak patah balik lagi kan. Bayangkan kalau kata settle tak ada, saya menggunakan tongkat lagi, nak kena macam tu. Tapi kalau guna kaki palsu, saya boleh jalan macam biasa. Pergi kaunter, patah balik, isi.